Hello, hi guys. So korang sihat, aku sihat, kita sama-sama sihat. Nampak tak permainannya di situ? Okay, hari ini aku nak buat video reaction video guys. Aku tak pernah buat, this is my first ever reaction video. Dan video ni aku buat sebab my friend lah. Actually aku memang dah lama nak buat reaction video, cuma aku tak tahu nak react kat apa. So my friend kata, apa kata kau buat reaction video, kau tengok video engkau yang dulu, which is ada dara lu kolot. So that's a good idea. So aku nak tengok lah ni, okay? Video ni kita akan tengok bersama, okay? Tengoklah apa jadi, tengoklah reaction aku macam mana. Sebab video tu, kalau korang tak tahu, dia dah 9 tahun lepas, okay? So sejak benda tu di post, aku dah tak tengok dah. So dah 9 tahun aku dah tak tengok video tu. So aku tak ingat, okay? Aku dah tak ingat. Aku cuma tahu benda tu, aku cakap pasal seorang perempuan ni, dia kata kalau ada darah lu kolot, macam tu, okay? So jom kita tengok sama-sama. So korang jangan lupa comment, like and subscribe, ya, okay? For more of my videos. So ayuh kita mula. Well, hello people, I'm back yo. And macam kali ni ada cerita hot and macam sneaky hot gila. So korang akan dengar. Dia macam panas, sensasi meletup, so korang akan dengar. Panas, sensasi meletup. Nampak tak? Aku notice dari dulu sampai sekarang aku memang kecoh doh bila cakap serius. As you can see, as the title, aku akan cakap pasal ada darah lu kolot. Sebab macam ada Mina ni, aku pergi lepak hari tu. And then lepas tu spek aku dari dulu sampai sekarang mesti petak dan berwarna hitam. Kalau dia style lain bukan kenapa pelik. Dia tengok kita orang lepak at the same table. Mina tu bukan kawan aku lah, dia macam kawan-kawan aku. My friend punya friend. So macam kita orang lepak at the same table, minum-minum semua. Saya ada je. Tiba-tiba dia start topik, dia kata, "Wait, kau ada dara?" Dia tanya aku. So aku macam, "Ada lah. Asal kau tanya, bodoh gila soalan lah." Aku cakap macam tu. And then kau tahu dia boleh cakap apa? Kolot gila kau. Dia cakap macam tu. So aku macam boleh tangkap lah kat situ dia dah tak ada kan. So aku macam, "Oh kau tak ada lah kan?" Dia cakap tu. Of course lah tak ada. Aku macam, semangat gila kan. Aku dari dulu kau cakap mesti macam semangat gila. Sebab aku macam semangat nak orang tahu yang aku semangat nak cerita macam tu. Kau tahu? Bangga ni. Aku cakap, bangga doh. Kau kalau ada dara, kau kolot doh. Aku macam, apa kau jaga sikit mulut kau. Kau jaga sikit mulut kau. Apa kejadah kau nak cakap ada dara kolot? Ha? Babe, kau pergi buka kitab Quran semua kau buka. Shit. Tulis kat situ kalau kau ada darah kau kolot. Kalau lu ni bodoh lah siot. So macam kejap. Okay, kalau korang nak tahu part tu, yang part aku cakap buka kitab, buka Quran tu semua, dulu kecoh gila tu. Macam semua orang macam cakap, "Alah, kau nak cakap pasal kitab, nak cakap pasal Quran, kau tu macam tu." So macam I get it, but macam relax lah. You know, macam time tu aku tengah cakap pasal benda tu. Get it? So macam whatever. Dah tu. Kau apa nak kejadah? aku yang kau dah tak wajib. And then kau nak cakap aku kolot sebab kau ada dara. Kau tak rasa macam something wrong ke kat situ? Aku rasa otak kau letak kat tapak kaki kau tahu tak? Tak macam pejadah. Otak letak kat tapak kaki je guys. Letak dekat tapak kaki. Okay, remember that. Macam fikirlah doh. Kau nak ke mana sangat kan? Kalau nak ke mana guys? Kau nak tak ada dara and then kau nak bangga. Babe, cuba kau fikir kau kahwin and sekali lah kau dapat suami yang kisah pasal kau ada ke tak dara tu. So, macam mana tu? Macam mana? Kau ingat kau tak ada tu, kau boleh bahagia sama lelaki ni. Wih. Memang tak tu. So macam silalah fikir kepada Mina-Mina kat sana, kat luar sana lah. Yang dalam kamera tu, yang luar tu. Siap tunjuk dah kamera kat luar tu. Oh my god, serius ah? Serius ah Fatin? Serius ah. Kalau korang nak cakap yang orang perempuan yang ada darah tu kolot, it means korang ni memang tak bertamadun. Serius. Korang memang manusia zaman jahiliah lah cerita dia. Tak macam apa. What are you trying to say, man? Kau nak cakap aku ada darah aku kolot. Kolot tu satu hal lah kau nak cakap. Jadi macam kau bodoh siot. Bagi aku kau bodoh sebab kau nak bangga. Aku tahu, aku rasa lah. Okay, time tu aku marah sangat. So masa aku dah tak tahu nak cakap apa selain yang aku dalam otak aku, Mina tu bodoh. Kau faham tak? Sebab tu aku ulang banyak kali yang Mina tu bodoh. Kau tak ada dara. Kau tahu tak benda tu maruah kau, martabat kau sebagai Weh, seorang martabat perempuan. guys. Martabat bila masa? Sejak bila Fatih? Mana kau tahu ayat-ayat martabat ni? Aku rasa tu first and the last aku guna ayat martabat sebab dah besar tak ada pun. Kau nampak sangatlah kau yang murah hati pergi gadaikan benda tu kan. So macam kau sangatlah bodoh. Silalah faham kau bodoh. So macam and then kau nak pergi judge semua orang kolot.
kita orang tak kita orang masih ada dignity tu, kita orang masih ada maruah tu. Kau ni aku rasa macam nak nampak je kau. Tapi macam aku sabar sikit sebab macam kau muka dah baik dah. Siap tudung lagi. Siap tudung. Kau nak cakap macam tu kau ni silap tu kau, silap besar. Wati. Macam apa selalu tak macam okey. Kau memang tak puas hati tu. Aku betul-betul tak puas hati kot time tu. Memang tak puas hati gila. Dalam kau tak ada tu, lepas tu kau bangga. Lepas tu bila kau dah bangga, kau cakap orang lain kolot sebab kau ada kita orang ada dara. Apa benda? So kau lag jap, kau duduk jap. Kau duduk minum air kosong Kau minum air zam-zam ke, kau fikir balik apa kau cakap tu. Kau tak rasa bodoh? Ni tengah bengang ni. Sebab bengang kau cakap macam tu. Sebab kau dah menjatuhkan maruah perempuan, kau tahu tak? Cik, marah cik, kondang. Oh, dapat tak? Aku memang feeling lah time tu. Sebab aku sendiri cakap aku tengah feeling. Memang aku dapat rasa yang aku tengah feeling betul-betul time tu. So macam tak patut lah. So, macam aku harap kau sedar lah daripada kesilapan kau sekarang tu. Sedar lah. So macam benda tu, bagi serobat tu lah yang paling penting, kau tahu tak? Kau tahu tak benda tu penting? Kau tahu tak? Aku bagi tahu kau ni, kau penting. So macam tolonglah jaga. Sebab kau dah hilang kan, kau dah tak payah jaga lah. Sempat lagi kau nak perli dia kan. Sempat lagi kan. Bodoh. Tapi macam serius. tak payahlah kau nak pergi bangga kat orang, lepas tu kau nak hasut orang untuk jadi macam kau. Apakah setan? Bukan setan. Faham tak? Kau faham tak? Kau tak faham? Kau pergi ulang balik. Kau pause benda ni, kau ulang balik dari awal. Kau dengar balik semua apa aku cakap ni. Kau faham kan? Weh, siap suruh orang pause, ulang balik untuk dengar dari awal. Memang kau serius lah Fatin? Serius lah? Itulah dia cerita dia. So macam tu lah. Apa benda kau nak cakap orang tak ada dara kolot. Bodoh siul. Macam kita orang lah patut bangga daripada jadi orang macam kau. Kita orang lagi bangga daripada kau tau. Orang lagi cari orang jenis macam kita orang lah yang orang nak pergi buat laki, bukan macam kau. Lepas tu confident kan? Salah cakap, lepas tu confident. Serius lah? Okay tak, my mom selalu ajar aku macam you confident je, you buat apa pun you confident je, you confident je. Ni lah hasil dia. Tahu? Itulah cerita dia. So habislah kisah, tamatlah kisah. Oh nak kecoh aku nak promote ni. Kau dah beli tak sabun Dettol tu? Okay, aku memang excited gila tu pasal benda Dettol ni. Serius, aku sangat-sangat excited pada waktu itu. Dan ketika itu nak cerita kat semua orang yang sabun Dettol tu wujud dan tolonglah pergi beli. Sebab pada waktu itu dia sangat futuristic. Okay, so aku rasa macam excited. Gila sial, dia macam automatic. Kau kena beli tu. Macam style. Seriously lah tengok. Macam oh my god, it's so good. So macam korang kena beli. Seriously, dia RM19.90 ni korang dapat freebie ni. Ni dia punya tu ni. Nanti korang refill je lah kan. Lepas tu dia guna bateri. Dia bagi lah bateri tau. And then macam alamak, sabun. And then macam sabun keluar tak tahu nak letak mana. Bapak bodoh. gula-gula ni pergi cari. Gula-gula Aku beli kat Kelantan itu. Tapi aku tahu lah kat KL ada. Sedap. Aku memang suka gula-gula ni. Kat sana 1 sposen. Tapi kat sini kau boleh dapat lah 2 sposen So kalau makcik tu jual 1 sposen, kau cakap makcik mahal ni makcik. Mahal. Pergi beli tak? So macam itulah dia. Beli okey. Benda Dettol ni cool gila. Okay. And then kau letak kat rumah ni. Dia buat aku nak beli lagi sekali sabun Dettol tu. Okay, aku punya promote tu buat aku macam aku nak kena beli ni sabun Dettol ni. Kau tahu tak? Show off kat semua orang. Tahu. So itulah dia. So itulah dia aku nak cerita. So bye. I love you all. Okay. And macam taking care. Sabun nak pergi basuh tangan. So bye. Taking care sabun. Okay, bye. So aku tak tahu lah nak cakap apa. Memang so that's the video yang memang buat aku tiba-tiba viral time tu. Memang tak boleh belah lah. Bila aku tengok balik aku memang tak boleh belah lah. So aku tahu kenapa some people tak suka cara aku. And aku tahu kenapa some people suka cara aku. So macam aku pun macam serius lah Fatin. Macam tu, kata tak. So okay tak, aku akan letak link video tu yang original kat bawah. So yang mana belum pernah tengok, korang pergi kat link tu tengok dan baca komen-komen kat bawah tu. Memang time dulu ramai gila orang hentam, ada yang suka, ada yang hentam, tapi macam kelakar. Komen-komen kat bawah tu memang kelakar. So tu je lah.
So korang jangan lupa comment, like and subscribe. Dan maybe aku akan buat reaction video yang kedua, tapi kali ni kita react benda lain pula. Okay, so bye guys, take care.